What up guys. So hari ini aku berada dekat jambatan kedua, buat kali yang kedua bersama dengan orang belakang kita. Okay, so hari ini kami berada dekat jambatan kedua. Dan sekarang pukul pagi, pukul 10 macam tu. Saya tak jalan lagi. Sekejap tak jalan. Okay, jadi hari ni hari ni adalah hari Thai Pusam hari Ahad 1 bulan 2. Dan tobat kita apa punya lah ramai penuh tiang semua penuh. Jadi ni tiang bukan tiang 213. So apa pun kita try nasib kita hari ni. Dan hopefully hari ni kita ada hasil. Moga-moga kita ada rezeki pada hari ni. Jom kita mengaih. Ni. Apa? Nak nak borak mana? Borak mana? Lama. Nah, Ibu. Binatang apa dah? Makan jik tu? Benda sulit siapa ni? Benda sulit siapa ni? Macam bukan benda hidup je. Dia makan jik ya. Semua teka dia ni guys. Berupin-upin. Geling Wih. Dah. Gulama. Dia laki. Sebab kali ni dia akan dilepaskan. Ya. Bye. Oh. Sudah. Tak mau. Besar pun gerut. Nombor. Nah, sekarang ni nombor. No, kawan dia. Rafidah.
Rafidah Nur Sabari ni. Ada. Memang kas. Kamu ke? Lama tak dapat. Lama tak jumpa? Lama tak jumpa kamu. Ada. Rafidah Rafini. Mai-mai. Tunjuk lama. Lama-lama lu ni. Tak baliklah. Ni besar ni masuk lentung hot tu. Hot tu lagi. Dom baru. Nah, dom baru mai. Panggil dom baru mai. Bye. Rasa berat. Ada ketam lagi dalam tu. Boleh package ni. Rasa berat. Lepas tu tapi tak melawan. So, kena dekat tu kerang. Ketam kat dalam. Bok ketam bok. Ni nak kira lagi mana ni? Ni rumah ada sekali ni. Encik crab. Kena sulit tak apa tak dapat. Bagi balik rumah dia. Oi, berat. Okay, makan. Tak tahu, berat pun. Apa dia ni? Apa dia ni? Oh, dia. Apa dia ni? Kau binatang eksotik semua dapat ni. Tak tahu apa pula dah. Semua binatang eksotik pasal apa dah makan ni? Mana ikan yang betul? Ni bukan gurita ni, kat tangan boleh. Pedal lah ni, ha. Tu. Ni dah. Nampak tak? Ni. Nampak ah. Alik-alik dia yang makan. Jik. Makan jik lagi. Natang ni makan jik kau. Ikan tak makan jik. Jadi umpat lah kau. Buka. Boy ni. Nah. Abang ibu lah. Dia dapat lagi kawan dia. Dia dapat lagi kawan dia tu, ha. Jangan lompat. Oh, ni besar tak? Mau balik ni. Boleh tahan lah saiz. Nampak ke tu yang kat ni? Apa dia tu? Gelamur. Tak tadi lah. Sebab tadi. Bukan dekat tu pun. Dekat bibir je. Oh. Ha? Ada? Pari. Bapak lama. Sangat dia somai. Tik lama lambat kita ni.
Kira mau ke besar. Dia nak main mega tu dia main tu. Apa tu? Kira mau ke besar. Yang hijau tu. Tu depan mata. Tarik. Lambat saya ambil. Nohoi. Nohorun. Sabarin yo. Punya lah besar. Banyak sih. Woi, mana dapat ikan woi. Woi. Garan woi. Makan udang tu. Nak buat apa? Lagilah saya geli lemah nak makan. Gelamers. Ini kutik gelam ya kita. Kuih lama kuih besar sepatutnya apa ni? Sabar. Lama lagi. Gelama lambung. Kutik gelama je kita ni. Lama lagi. Dan dekat 10 ekor lah kita buat ni. Ikan besar. saya ada gelama dekat saya punya ni. Kalau ada talang yang mau meragut. Apa ni? Dah, keluar ngeri. Sembilan. Oh, dah gemuk. Gemuk. Kita memang cukup. Saya punya kasak ni. Saya punya apa? Saya buat agak. Kawan. Kah? Sama color golden. Yang besar sikit. Golden kan. Meriah kucing kat tu makan. Kita bagi kucing guys.
Pik kemih ni. Lama lah. Duri tu. Tak lama. Tarik kemih ni. Dia suci bersih sikit. Oh, lama. Ini silver. Silver sikit. Oi! Wah! Kan lompat sendiri ya kan? Oh. Oh, gelap masa depan. Uri pun. Aduh, ditonyoh kepala orang habis. Kosong. Yang ayam dah hafal lah cara dia makan. Ni. Gelama hari ni. Gelama ni kalau tip-tip kutip. Kat market tu kami beli longgok lah. Tinggi dah macam tu. Sangkut motor berat. Ready motor atas ni. Bangsa. Alhamdulillah, syukur nikmat. Amin. Masak. Memang masak ikan lah. Oh, kena badan. Putihnya dia. Bolon dah. Dia macam tengah chill-chillan. Serah badan. Tengah lepak-lepak tengok Cocomelon. Serah. Wah. Open. Gone. Pergi balik. Ya ampun. Aku main Apollo. Kau ambil. Aku main ni. Kau ambil. Tamatlah sudah Alkijah kami. Tak ada ikan. Kenapa tengok? Anak ikan yang berlambak. Mesti ada ikan predator kan. Oh dia kan. Malangnya tidak dapat untuk naikkan walau satu pun predator pada hari ni. Hai, kaut. Nampak kalau ayat atas ayat kan. Banyak ikan kecil-kecil ni. Meriah lah ni. So kata tempat lah ni. Depan aku ni. Tapi itu dia. Orang ni dah pukul 6 lah pun. Kemah barang lah. Baru dia nak ramai macam ni. Baru ikan besar nak main kot. Makan malam lah aku rasa ni. Makan malam tu. Rezeki orang malam lah. Ni, tiang. 213.
Malam kami 213 memang confirm ikan gorgon. Okey, tiang 213. Ni nanti. Tiang 213. Apa nama kami dah balik dah. Okey. So hari ni so far, orang kata bukan so far lah. Secara rumusannya kami ikan dah lama dan duri je. Dan ikan-ikan yang besar tak ada. Jadi ni bukanlah tiang yang kami harapkan. Ni tiang yang lebih ke darat. Jadi tiang yang kami harapkan adalah tiang 160 tu, 170 macam tu. Tapi hari ni ramai orang, hari Ahad, ramai orang cuti pula, bawa-bawa tai kusum, memang penuh. Jadi terpaksa ambil tiang 213 dan mencuba juga memancing. Udang hidup pun tak jalan, apa ikan tampan pun tak jalan. Untuk dengan gelambang dengan duri lah. So hopefully apa suka video ni. So minta tolong like, share, subscribe. Dan kita jumpa lagi dekat video mancing yang akan datang.